Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000, satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtadkan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia kena azab. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman, habis. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.